Dan mana antara kita saya bersama dengan bagi Ustaz Fadli mendengar kuliah yang ada sekarang dia. Jadi tak boleh menghasilkan dan silakan bagi Ustaz untuk membuatkan kuliah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Jazallahu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammin bil khair. Kita buka pertemuan kita pada pagi ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, dan jika ada pahalanya pada bacaan kita dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kedua bapa kita, pasangan kita, anak-anak kita, guru-guru kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang dimuliakan Pak Imam serta para pegawai surau yang dihormati, yang lagi dimuliakan Tuan Pengerusi serta barisan ahli jawatan kuasanya, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, dan mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita bincang pada peringkat awalnya, iaitu kita melihat pada tajuk-tajuk yang asas. Tajuk-tajuk yang asas, iaitu yang pertama sekali kita membicarakan berkenaan dengan tajuk ihsan. Ini kita nak tengoklah, sepanjang kita belajar, sepanjang kita berkongsi ilmu ini, jadi kita dah sampai mengenali diri kita, dan kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu ihsan inilah kita dapat memperdalamkan penghayatan kita terhadap ilmu-ilmu, terhadap ibadah-ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Dengan ilmu ihsan ini akan memantapkan lagi khusyuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Okey. Kerana ihsan ini bermaksud apa? Ihsan ini maksudnya, Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Ihsan ini maksudnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kita
Subhanahu wa taala itu. Okey. Kita tidak mampu, kita merasai bukan kehadiran dari segi zat, tapi kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu dari segi penghayatan kita. Allah saya Muhammad. Khususnya kalau kita tidak mampu melihat kehadiran Allah pada mata-mata kita, kita merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang memerhatikan kita. Ini asas perbincangan ilmu ihsan. Jadi ilmu ihsan ni mesti ada pada diri kita. Untuk kita khusyuk, untuk kita tekun melakukan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang seterusnya kita diperkenalkan berkenaan dengan ilmu tasawuf. Okey, apa ni tasawuf? Puncanya daripada mana? Okey. Allahumma shalli ala Muhammad. Tasawuf ini okey, untuk kita mudah faham, tasawuf ini adalah maksudnya kita mensucikan diri kita daripada berbagai-bagai sifat yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT Muhammad. Kita menjauhkan Allah SWT Muhammad. Tasawuf membersihkan diri kita daripada munafik. Okey. Jadi kita untuk mengelakkan kita jadi munafik, maka kita belajar ilmu tasawuf, bagaimana kita nak jauhkan diri kita daripada kepura-puraan dalam kehidupan beragama ini. Okey. Yang seterusnya membersihkan diri kita daripada segala sifat-sifat mazmumah dengan Allah Taala. Sifat mazmumah ini bukan sahaja dengan manusia, tetapi kita nak bersihkan diri kita daripada sifat mazmumah dengan Allah Taala. Yang contohlah, contoh ni kita dah lalui dahulu kan, okay? Tapi bagi ingat semula, iaitu kita bersangka buruk dengan Allah Taala. Ya Allah, kenapalah kau hadirkan aku begini, ya Allah? Apa salah aku, ya Allah, sehingga kau tak hadirkan aku ini, ya Allah? Sehingga kau berikan kepada aku begini, ya Allah? Ini sifat mazmumah, sifat mazmumah dengan Allah Taala. Okey. Yang seterusnya kita membersihkan kita daripada segala sifat mazmumah dengan sesama manusia. Dan kita tak puas hati dengan orang ni, kita bergaduh orang ni, kita mengumpat sini, kita fitnah sini, kita nak berkuasa, kita buat cerita macam-macam, kita set up benda macam-macam, asalkan kita boleh kekal kuasa kita. Kita guna kuasa kita untuk zalim. Allah SWT Muhammad, kita guna kuasa kita untuk bertanding pada padang yang sengit. Allah SWT Muhammad. Ini sifat mazmumah. Setiap yang akan dibicarakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berkuasa, kita buat, kita burukkan, kita serang pribadi orang. Okey, sebab kita, kalau kita tak suka lah pada seseorang itu, tak suka pada seseorang itu, kita tidak boleh mengecam pribadi dia. Kita tidak boleh tak suka pada batang tubuh dia. Yang kita tak suka itu pada perangai dia, pada sifat dia, pada sikap dia. Ini yang kita nak bersihkan pada diri kita, supaya diri kita ni benar-benar bersih. Okay? Dan tasawuf ini juga bagaimana kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membuang karat-karat di hati kita dengan memperbanyakkan zikrullah. Okay? Memperbanyakkan membaca Al-Quran.
seterusnya kita melaksanakan segala titah-titah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyakkan membaca hadis-hadis baginda ataupun kita mendengar hadis baginda Allah Sayyidina Muhammad dan seterusnya kita beramal dengan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah Sayyidina Muhammad seterusnya kita mengerti kita kenal siapa diri kita dan siapa diri kita di atas muka bumi Allah ini. Yang kita nak tengok muhasabah, koreksi diri, tanya kepada sesiapa yang kita percaya dalam hidup kita, tengok apa lemah saya ni, apa kekurangan diri saya ni, apa perlu diperbaiki saya ni. Kita dah semakin tua, semakin hampir dengan liang lahat kita, kan? Kita nak perbaiki. Kita tahu siapa diri saya sebelum ni. Adakah diri saya ini boleh melayakkan saya untuk mendapatkan husnul khatimah? Kena kan carilah orang yang boleh kita percaya, pasangan kita ke, sesiapa yang boleh menguatkan diri kita. Bertanya, mendapatkan jawapan dan kita buat. Tak ada siapa boleh buat diri kita. Tak ada siapa yang boleh mengubah diri kita. Itu ni. Diri kita ni siapa? Terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya diri kita ni adalah hamba. Okey. Diri kita adalah hamba kepada Allah. Maka hidup di atas muka bumi ini sesuai dengan perbuatan hamba. Perbuatan hamba kan, Allah Sayyidina Muhammad. Dia hamba, dia tidak boleh menjadi tuan. Hamba kena ikut perintah Allah. Okey. Hamba kena ikut perintah Allah. Kalau hamba tak ikut perintah Allah, maka dia adalah tuan. Dia adalah sama dengan Allah. Pada ketika itu dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala ini dosanya tidak diampunkan. Sebab sombong itu, apabila kita ada sombong dalam diri, tempat kita adalah neraka, kecuali sempat kita bertaubat. Ni kena faham sesungguh kan. Kena faham sesungguh. Ada riak dalam hati kita. Tempat kita adalah neraka. Kita beribadah, kan? Tahajud, macam Quran, tapi kita ni ada sombong. Kita ada penyakit sombong. Penyakit sombong inilah akan membakar segala amalan-amalan kita. Seperti orang lain kalau korban sebahagian, kita korban sekor terus, kan? Lepas tu tak apalah, bahagian saya ambil lah, saya ambil sikit je, kena buat rasa-rasa. Punya lah hebat kan. Tetapi diri dia ada sombong. Ini tak jadi apa kan. Sombong dengan ilmu, kan? Dia rasa dalam ramai-ramai ini dia lah paling pandai sekali. Sebab kau belajar sekolah atap dan belajar Oxford, dan belajar ke Cambridge dulu, dan belajar dekat jam-jam. Kau macam mana kau boleh jadi pengurusi? Kau dah sekolah atap, kerja pun yang biasa-biasa, kau tak tahu dan ni sebab patut masyarakat kampung ni nanti dan jadi muslim. Sebabnya dan ni belajar dulu kat Oxford, contohlah, kan? Dia sombong dengan ilmu dia. Patutnya kau menghormati aku ni
belajar kat Al-Azhar Syarif. Kan? Okey. Jadi tak boleh sombong dengan ilmu. Sebab ilmu Allah bagi. Kan? Ada seorang kawan saya. Pandai semua. Okay. Pandai semua kan, belajar universiti apa semua kan. Allah SWT Muhammad entah macam mana diserang. Diserang demam panas yang luar biasa. Sehingga menyebabkan ilmu yang dia ada, kepandaian yang dia ada, dia tak dapat nak buat apa sebab dia dah ada masalah kesihatan. Allah SWT. Akhirnya masuk je dia sekarang, tak tahulah macam mana kan. Dalam keadaan sakit itu, boleh terima pula jadi Navy. Tahanlah 5 tahun. So, okay, pegawai dapat tahu, di mana kau boleh jadi sekarang. Sebab dia sakit. Okay. Jadi, pandai. Tapi Allah tarik pandai itu dengan sakit. Pun tak guna juga pandai dia. Okay. Ini kita tengok. Diri kita ni siapa? Okay. Allah SWT Muhammad. Sebab apa yang ada pada diri kita itu semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh tarik bila-bila. Okey. Allah SWT Muhammad. Lepas tu kita akan melihat